dah sampai. Coming. Jom. Wah. Tengok. Oh my god. Wah. Oh my god. Oh wow. Mama, are you okay? Nak cakap apa-apa tak? Kena say anything. I'm happy. I'm happy. Okay. Okay, jom kita try masuk and duduk. Ada perempuan kecil orang pampkan sikit atas. Nice. Tapi ni yang stain. Yang stain kat mana? Cantik. Comel. Ini story. Kak Min dia tak nak ada letak reben tau. Tapi turns out kereta tu ada reben. Dia tak suka attention seeker. Besar gila guys bonnet dia. Like rasanya berapa ya? Berapa liter tak? Tak ingat lah. Tutup lah. Yeay. Ingatkan dia tak tukar lagi nombor plate ni. Yes. Right. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. Siapa nak beli kereta boleh. Boleh raja. Yes. Apa? Kak Lin eh? Lina. Yes. Okay. Nak kata apa? Okay. Let's go. Manual lah. Oh, okay. So, sekarang kita orang dekat Proton Setia Alam. Lepas tadi kita orang datang sini naik Grab. So kita dah ambil pick up kereta Kak Min. Dan kita nak pergi SM lepas ni untuk makan. Oh my god. Kita dah habis sains. So, meh. Okay, Tanya. Cantik. Okay, dah. Yeay. Okay, boleh? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah. Kak Min first time. Sebab dia kata sama Izora tapi ni Signal apa semua okey. Ni kita ke kiri, lepas tu ke kiri. Okay, terima kasih. Oh my god. Terima kasih. banyak ya dia ya. Okey, Tanya puan. Penyakit. Okay, thank you. Oh my god, terima kasih Kak Lin. Very recommend. Kita beli tu Wah, mama ni. armrest. Amran, sekejap kita naikkan sikit. Okay, boleh. Ha. Yeah. Wah, berplastik lagi guys. Nanti balik lah baru buka plastik So, Mama cakap nanti balik. Yelah. Nanti balik takut jiran pula nampak rumah. Tak ada gelap. Makin dalam. Kak Min nak parking dalam ke parking luar? Buat je lah esok kerja. Uyo, bawa kereta baru lah. Mari kerja. Oh my god. Nak buat video kat dalam pun cantik. So sekarang kita dekat SCM. Kita nak pergi makan lunch dulu Emma. And makan lunch sekejap. And then baru kita balik. Unboxing everything. By the way Kak Min tak bagi tahu langsung tau yang kita akan ambil kereta hari ni. Dia buat surprise tadi. Kan Mak? Tapi dia macam ada bagi hint-hint kat Mama sikit lah tadi. Tadi ke malam tadi? Malam tadi. Rupanya dia tahu dah nak ambil minggu ni. So yeah, dah sampai SM. Bye. Tengah unboxing. Dia bagi apa? Dia bagi apa? Tu kamera, phone holder. Ni tak tahu apa benda. Ni apa je? Tumbler. Yang tu tak tahu. Tisu kot. I think so. Lepas tu dia ada bagi payung and all. Macam ni. Yeah. Cahaya. Oh my god Kak Min. Apa perasaan? Apa perasaan? Rasa mimpi. Tiba-tiba keluar warna putih. Oh my god. Having lunch dekat Dia dah ada yang dia punya ayam tu.
Ya Allah, lunch kat Kaisar pula. Kita lunch dekat Kyochon. K-Fry. Kyochon. Weh, Kyochon sana. K-Fry. So, tengah lapar gila. Tadi rasa macam tak lapar sangat. Tapi bila dah depan makanan ni macam lapar gila. Tengok makanan depan muka je ni. Tapi kita tengah tunggu lagi satu. Kak Min order ayam yang dia. Mama, tengok Mama. Dia kan? Mama suka tunjuk-tunjuk video yang ada kucing. Tapi diorang tak bagi nak adopt kucing langsung. So what's the point tunjuk gambar kucing comel-comel tapi tak bagi nak adopt? So sangat dia banyak kali pujuk nak kucing, tak boleh. So kita tunggu makan sampai dan baru boleh makan. Oh wow. So yummy. Goreng kecil. Kalau masak K-Fry di sini lah. Dah ada membership lah. Asalnya ada tapi Nasi mana? Ayam. Nasi. Kedua. Apa? Mama tahu tak, umur Acik tahun ni 25. Tapi selagi belum berdiri dia kata umur dia 24. Yalah. Mama tak? Mana boleh macam tu? Melainkan kalau macam kau lahir belah tu, Itu lain lah. Tengok Acik. Nanti kita akan jawab. Kalau 6 esok baru 25. Kak Min berapa tahun ni? 8. Kau dah nak almost 33 sendiri, Mama. So what? 28 dah masuk berarti belum? Belum. Dah ya. Dah masuk. Oh. Kalau belum masuk bini 27. Jawatan kosong untuk jodoh diperlukan. Jom. Kena kaya. Kena kaya tu yang penting. Okay? Oh ni. Pusing. Mak. Syur tengok. Kita tengok dapat apa? Wah. Okay, sampai kitchen. Cik, Kak Mi panaskan kereta daripada jauh. Kau dah depan? Kau dah depan? Boleh. Off ni Min. Dia akan jalan kan walaupun kau tak pijak ni. Mana ni? Kalau aku turn off ni, dia auto hold tu dia akan off lah. So aku kena tekan P. N. Kira kan macam kereta auto kan kita tak pijak pun dia akan jalan juga kan. Kalau macam ni. Kereta auto. Oh, selagi kita tak tekan D, dia takkan jalan lagi. Welcome home. Okay. Ini masuk parking dalam sebab kita nak cabut plastik je lah. The rest Kak Mi kata tak rajin dia nak buka masuk. Buka tutup pagar. Kalau Melayu kan kalau ada auto gate. Tapi ada kamera tak? Wah. Wow, lampu dia.